Bila waktu terbaik untuk kita beli emas tu? Okey tuan-puan, waktu terbaik sebenarnya bila kita ada duit untuk simpanan sekurang-kurangnya 2 tahunan ke atas dan kita sudah faham perkara-perkara asas tentang emas. Okey, jangan tunggu harga emas terbaik. Sebab apa? Sebab ada siapa yang tahu bila harga emas paling rendah kecuali harga emas yang telah menjadi sejarah. Dalam jangka masa pendek, harga emas tu memang ada turun naik. Tapi kalau kita langgarkan dalam jangka masa panjang, harga emas tu memang akan naik disebabkan oleh kuasa beli duit kita yang sentiasa merosot dari tahun ke tahun. Okey, untuk faham harga emas tu tinggi ataupun rendah, kita mulakan dulu dengan belian kita yang pertama, kurang-kurangnya 1 gram macam tu untuk kita jadikan sebagai benchmark harga. Selagi emas fizikal ada di tangan kita dan kita beli untuk simpanan jangka masa panjang, risiko kerugiannya sangat-sangat tipis. Okey, kita beli emas hari tu dan kita jual untuk jangka masa panjang, tak ada masalah tuan-puan. Jangan kita beli hari tu dan kita nak jual dalam jangka masa terdekat. Kita akan rugi disebabkan oleh spread emasnya sendiri. Jadi kalau kita orang belum ada akaun simpanan emas Public Gold tu dan nak mulakan tabungan emas dekat Public Gold, kita orang boleh contact dengan kami, boleh PM kami akan guide kita orang sebaik mungkin on how macam mana kita nak dapatkan emas fizikal dekat Public Gold tu.